Alhamdulillah, pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini dapat bersama-sama dengan seluruh penyokong dan ahli PAS, Datuk Intan, Bagan Datuk pun ada, Pak Salak mungkin ada, menghadiri satu majlis ceramah yang sekarang ini semakin dilupakan dengan adanya media sosial, dengan adanya TikTok, dengan adanya macam-macam alat yang begitu canggih. Ceramah menjadi tidak popular. Orang nak dengar ceramah cukup duduk rumah, dengar Facebook Live ataupun TikTok Live. Itu lagi senang, sambil baring-baring, sambil mengopi dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, Datuk Intan hari ini berjaya menganjurkan ceramah yang baik untuk supaya kita semua mendapat maklumat yang tepat berkaitan dengan apa sahaja isu. Sekarang ni pun kita takut nak bercakap sebarangan. Asyik saman 2-300 ribu. Saman kalah 2-300 ribu. Bahkan paling besar yang ahli PAS, pimpinan PAS, ahli parlimen dapat saman sampai 800 ribu. Nak kena berhati-hati. Yang terkini saudara Hafizul yang pernah duduk Datuk Intan, niaga coklat kena saman 250 ribu. Saya jumpa dia baru ni, macam mana nak bayar? Tengoklah keadaan. Kalau setakat tak bayar mungkin di istiar bankrupt je. Tapi tak bayar saman, seumpama ini tak adalah orang merengkuk dalam penjara, tapi akan disita hartanya ataupun apa sahaja aset atas nama dia. Jadi kita doakanlah saudara Hafizul yang cukup lantang mendedahkan apa sahaja isu yang berlaku di Perak dan sebagainya, bahkan di pusat, untuk tabah menghadapi ujian ini. Dan kalau kita ada sedikit harta, bantu-bantulah saudara Hafizul untuk melunasi saman tersebut. Sebab kalau dah istiar bankrupt, pegang jawatan dalam parti pun tak boleh, nak meniaga pun tak boleh, tubuh syarikat pun tak boleh, menjadi pemegang saham mana-mana syarikat perniagaan pun tak boleh bila dia istiar bankrupt. Jadi orang Datuk Intan kena bantu dia lah. InsyaAllah kawan-kawan dalam pemuda pun akan bantu saudara Hafizul. Mungkin apa yang didakwa itu benar ataupun salah, kita tak tahu. Itu mahkamah dah bagi keputusan. Kita kalau dah mahkamah buat keputusan, hindari daripada mempertikai keputusan mahkamah. Nanti content of court kita pula kena bayar denda saman sebab menghina mahkamah. Kita hormati keputusan tersebut dan kita simpati dengan saudara Hafizul. Jadi malam ni nak bercakap pun nak kena berhati-hati. Dan Datuk Isam pun, Seri Isam Jalil baru-baru ni filekan satu saman 40 juta 40 juta. Kalau dia menang, bila dia tolong bantu saudara Hafizul bayar saman 250 ribu. Kalau menang 40 juta lah. Bukan senang, mungkin boleh menang, tapi mungkinlah hakim tak jatuh sampai 40 juta, mungkin akan kurang lebih daripada itu lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya baru balik daripada menghadiri satu program ramah mesra bersama dengan anak-anak Perak di perantauan yang berada di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Cyberjaya, Sahalam, Selangor dan beberapa kawasan yang berdekatan, negeri yang berdekatan. Kehadirannya cukup ramai. Tiap-tiap tahun memanglah kita sering mengadakan perjumpaan dengan anak Perak di perantauan. Dan kali ini ke arah menubuhkan satu pertubuhan anak Perak yang berdaftar secara legal. Selama ini penaja tak berdaftar. Kali ini kita akan daftarkan. Hari ini kita dapat kutip beberapa nama yang hadir, hampir 300 orang, dan insyaAllah lepas ini akan ada suatu himpunan lagi besar anak-anak Perak perantauan untuk kita lancarkan, resmikan pendaftaran tersebut, supaya anak Perak di perantauan memainkan peran yang penting. Sebagaimana Perakan di Kelantan, cawangannya ada di tiap-tiap negeri. Perantau Terengganu, cawangan perantau ada di tiap-tiap negeri. Perak
payah, nak kumpul pun payah. Uniknya Perak ni, Bali dan Kelantan Terengganu ni, pertama suku kaum etnik cukup ramai di Perak. Saya orang jauh nak cakap Perak tak pandai. Orang Banjar pun nak cakap Perak tak pandai. Cik Mat ni orang pun tak tahu. Jawa. Orang Perak. Orang Perak. Ya, daripada Greek sampai ke bahagian Datuk, sepadan-sepadan ni, Greek, sepadan Kelantan, sepadan Siam, daripada Tanjung Malim, sepadan dengan Selangor, bahagian Datuk, sepadan Selangor, sampailah ke Parit Bontar, sepadan dua negeri, Pulau Pinang dan juga negeri Kedah. Mengalu-alukan kehadiran saudara Isam Jalil ke Masjid Ceramah pada malam ni. Jadi bila datang tu kira lega sikit lah, tak payah saya cakap banyak. Orang bukan nak dengar misbah, nak dengar saudara Isam Jalil. Sila. Kita tunggu-tunggu ni. Saya baru mula je. Kemudian suku kaum etnik cukup ramai di Perak. Ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada orang Kampar, ada orang Mendeling, ada orang apa lagi, Boyan. Ada orang cakap lorat petani, ada orang cakap lorat utara, tu sebelah Bagan Serai, Parit Bontar, Taiping, lorat utara. Jadi yang betul-betul lorat Perak ni, orang Kampung Gajah, orang Sungai Sipun, orang Kuala Kangsor, orang Parit, itu betul-betul lorat Perak. Sebab itulah susah untuk dikumpul. Banding Kelantan, Tumpat sampai ke Pasir Putih, Gua Musang sampai Kuala Kerai dan sebagainya, satu lorat saja Kelantan. Satu je. Dulu ada seorang tu pernah tanya saya, macam mana nak kumpul orang waktu nak nak kumpulkan orang Kelantan ni macam mana? Payah. Jual kupon balik makan malam tak mau datang. Gini, mu panggil saja tukang dikit barat yang paling popular di Kelantan, mu jual kupon RM20. Tengok kami orang-orang. Oh, betul juga lah. Budaya dikit barat itu boleh mengumpulkan orang-orang Kelantan seluruh Perak, bahkan seluruh negara. Kena panggil yang suruh lah, yang terkenal. Kalau Perak nak guna apa? Apa budaya orang Perak ni yang kita boleh kumpulkan anak-anak Perak di perantauan dengan budaya tersebut? Dikit barat tak ada di Perak. Joget lambak. Bukan semua orang di Perak ni suka joget lambak. Mungkin orang sebelah-sebelah Paris tu lah dulu. Hasim Gera, ahli parlimen Parit pernah kena pecat sebagai ahli parlimen kerana berjoget lambak. Ahli parlimen PAS ni kena pecat jadi ahli PAS sebab joget lambak. Hasim Gera, dia ni suka berpantun. Di parlimen pun berpantun, berceramah berpantun dia mula sampai ke habis. Membahas tentang hukum pun berpantun. Hebat dia. Tapi kena pecat sebab berjoget lambak. Nak guna budaya apa? Nak guna budaya Banjar, orang Banjar je dah datang. Nak guna budaya Jawa, apa agak-agaknya Jawa ni? Nak kumpul orang, wayang kulit, orang Jawa je dah datang kan? Nak guna budaya Kampar, orang Kampar je dah datang. Tapi Kelantan, dengan satu dikit barat, seluruh rakyat Kelantan di negeri tertentu akan berkumpul. Jadi mereka boleh menyumbang bila mereka berkumpul. Itulah uniknya di Perak. Ya, latar belakang etnik yang berbagai-bagai, pembangunan pun tak seimbang di Perak ni. Saya duduk Parit Bontar ni sejak jadi ahli parlimen sampai sekarang. Sebelum tu Bagan Datuk lah, orang pun kenal lah Bagan Datuk ni. Dan dia yang tak menang, berhijrah baru menang. Jadi kalau misalnya orang perintah yang tanding asyik kalah je, hijrah lah tempat lain. InsyaAllah Allah bagi kemenangan. Itu kerja Tuhan lah. Cikgu Mukri baru pertama kali bertanding. Saya dah 5 kali bertanding di Rungkup. Sekali di Hutan Melintang, semuanya tumpah. Hijrah ke Parit Bontar, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan. Maknanya orang Jawa di Bagan Datuk tak solid sokong saya, orang Banjar di Parit Bontar solid sokong saya. Itu yang menang tu. Jadi saya sudah jatuh cinta pada Banjar pula. Baik. Tuan-tuan sekalian. Tak seimbang, pembangunan Perak tak seimbang. Di Parit Bontar tak ada satu pun sekolah berasrama penuh. Parit Bontar, Krian ada satu, SMKA Krian, duduk Bagan Serai. Parit Bontar asrama penuh tak ada, sedangkan sekolah cukup banyak. MRSM tak ada, sekolah menengah sains tak ada.
Sekolah agama cukup banyak di Parit Buntang. Tak ada IPT di Parit Buntang. Kalau ada pun pusat giat, itu bukan IPT macam IPT awam yang biasa. Pusat giat je, satu je di Parit Buntang. Kelas community pun tak ada. Oh, rapat sikit dengan mic. Lama tak ceramah. IPT pun tak ada di Parit Buntang. Saya bercakap di parlimen untuk supaya adalah satu IPT paling kurang. Cawangan pun paling kurang tak apa. Kalau kawasan lain ada IPT sekurang-kurangnya satu. Bagan Datuk, daerah baru. Apa yang tak ada di Bagan Datuk? Bukan jealous Fauzi, tak ada. Apa yang tak ada? Kompleks Sokan ada di Bagan Datuk. Sekolah menengah sains ada di Bagan Datuk. MRSM ada di Bagan Datuk. Politeknik ada di Bagan Datuk. Jambatan Baru ada di Bagan Datuk. Masjid Terapung, walaupun tu masjid yang diusahakan oleh Datuk Zaid dan keluarga dia, tapi adalah Masjid Terapung di Bagan Datuk. Bagan Datuk bukan di Pekan Cowboy. Dulu orang kata Bagan Datuk Pekan Cowboy. Kalau nak buat filem tahun-tahun 60-an ni pula bila di Bagan Datuk. Sekarang jangan main-main. Hebat Bagan Datuk. Parit Buntang, daerah Krian, bandingkan Bagan Datuk, keluasannya, pengundinya, penduduknya ramai, tapi pembangunan tak ada. Betul, 80% penggunaan tanah untuk padi saja. Tapi nasib sawah padi pun tak terbela. Hari ini ada demonstrasi di negeri Kedah dan saya minta orang Parit Buntang pakat pergi. Saya tak boleh pergi sebab menghadiri program Baju Ramah Mesra. Kita perjuangkan di parlimen, saya bercakap di parlimen. Macam-macam, saya lebih fokus isu tempatan. Isu nasional kita serahkan pimpinan kanan. Kita ambil sebab masa kita ni pimpinan biasa, ahli pimpinan biasa, masa untuk berbahas pendek. Bayangkan membahaskan rang undang-undang 5 minit saja, masa 5 minit. Belum dikacau ganggu lagi. Belum bertengkar dengan ulangan jelutong lagi. Membahaskan titah ucapan tuanku 12 minit saja. Belum dikacau ganggu kalau kita dapat masa hujung-hujung tinggal 10 minit. Dikacau ganggu lagi tinggal 8 minit. Bergaduh lagi. Kena keluar dewan lagi. Macam-macam. Bahas bajet pun lebih kurang tu 12 minit ke 10 minit. Ya. Ketua pembangkang saja agak lama, sejam lebih. Jadi peluang nak berbahas di parlimen ni sebab ramai sangat. Dulu, zaman-zaman dulu, ahli parlimen yang bangun dulu terus mana-mana speaker nampak bangun cakap. Panjang masa dia. Bukan semua ahli parlimen dulu berpeluang cakap. Hari ni speaker nak bagi peluang semua bercakap tanpa kecuali. Semua bercakap tapi masa terhad. Rang undang-undang yang begitu penting 5 minit 7 minit saja. Kerajaan nak mentang satu rang undang-undang. Sama ada kita sokong tak kita bahas. Ada yang kita setuju, kita setujulah, yang kita tolaklah. Tapi majoriti daripada mereka tetap menang. Cuma ada satu je rang undang-undang yang ditolak. Ini credibility PM Act jatuhlah. Dia sendiri bentang RUU berkaitan dengan had tempoh PM 2 penggal. Maknanya 10 tahun. Ditolak oleh parlimen. Dia tak boleh salahkan kita. Pembangkang kau suka lah, sokong kita sokong. Dalam perbahasan kita ada bagi pandangan-pandangan tertentu. Bila dia undi, siapa yang sepatutnya mengundi untuk supaya RUU tersebut lulus? Kerajaan lah. Ahli parlimen kerajaan. Waktu itu kita hanya beza lebih kurang 3-4 undi saja. Sebab ahli parlimen kerajaan ramai yang tak masuk. Tak banyak. Bila dia umum, habis. PMX sendiri yang bentang RUU tersebut, kita bukan tak setuju, kita nak penambah baik. Mesti ada libat urus dengan mana-mana pihak. Ya, contoh. Betul, tempoh waktu tu penting. Apatah lagi PMX yang umur dah hampir 80 tahun, tak kalah nak jadi PM sampai 2, 4, 5, 6 penggal. Sampai ketua kalau umur dia panjang. Nak ke kita PMX yang dah tua? Tak nak kan? Jadi ditempohkan tu okey, setuju. Tapi ada penambah baik. Jadi kalau yang kita nak tambah baik pun sewaktu perbahasan menggulung, waktu menggulung perbahasan, Menteri Undang-Undang tu, Azrina tu yang jawab tu, wah sombong, angkuh cara dia menjawab. Sombong.
Dia kata nanti kalau pembangkang jadi kerajaan, ubahlah balik. Wah, bukan main. Kita nak bagi tambah baik. Ya. Kalau misalnya seorang tu jadi PM umur 40 tahun ataupun umur 30 dah jadi PM, ideanya bagus. Tapi kalau dihadkan 2 penggal saja, sedangkan dia orang yang otaknya cukup geliga, bukan sekadar petah berpidato, tapi otak dia cerdik, bagus, rakyat pun suka, rakyat pun senang, negara pun makmur, ekonomi kukuh, kos hari hidup pun okey, tak membebankan rakyat. Bahkan banyak perkara-perkara yang dijanjikan kepada rakyat ditunaikan. Rakyat nak kalau boleh biar 3 penggal pun tak apa, 4 penggal pun tak apa. Ini kalau bercakap tapi menipu, buka mulut saja bohong, sepenggal cukup lah. Hari ni apa yang berlaku? Macam-macam kan. Dulu waktu jadi ketua pembangkang, apa yang dia tak janjikan pada kita, pada rakyat, sehingga rakyat terpesona dan mengundi. PTPTN akan dihapuskan. Hapus. Harga minyak akan turun. Bukan main, saya ulang. Apa yang tak keluar daripada mulut PMX dulu sebagai ketua pembangkang, bangang bodoh, itu biasa. Disifatkan Datuk Najib ni bangang bodoh, itu biasa. Hari ni bila rakyat cela dia, pembangkang maki dia balik, kata dia balik, oh, dia cakap dengan pelajar-pelajar universiti bukan main, kita mesti berakhlak lah, tidak maki hamun sebagainya. Dulu waktu kau jadi pembangkang, bukan main, kau boleh hina pemimpin, boleh kata pemimpin dengan bermacam-macam tuhmat. Bila orang kata kat dia tak boleh, dia nak buat reform dalam parlimen, nak buat reform macam-macam. Tapi apa yang berlaku hari ni? Berapa orang yang bila MC ni bila ambil tindakan dengan handphone, rampas laptop, rampas tab, rampas meringkuk sekejap di lokap sebagainya, kena soal siasat. Baru ni Surah Hafizul, dia baru ni kerjasama pun kita panggil MC hanya kerana kenyataan dia dalam Facebook. Kenyataan biasa je, biasalah. Takkanlah kita tidak boleh kritik kepimpinan yang rosak, kepimpinan yang menyalahguna kuasa dan sebagainya, ya. Dan kadang-kadang kita cakap ada fakta, ada data dan sebagainya. Kalau memang tak betul, boleh saman, tak ada masalah. Berapa ramai dah ahli pembinaan yang kena saman, yang kena bayar saman dan sebagainya, tak ada masalah. Apa nak takut, apa nak halang, apa nak menakut-nakutkan rakyat dan sebagainya. Jadi tuan sekalian, tadi saya baca ayat Quran. Ayat ni biasa kita wiridkan setiap kali lepas sembahyang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kita yakin dengan kenyataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Kita dapat kuasa sebab Allah yang bagi kuasa. Kita jatuh pun Allah yang bagi kita jatuh. Kita mulia pun Allah yang bagi kita mulia. Kita hina pun Allah yang bagi kita hina. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita buat kerja untuk menangkan perjuangan kita. Itu kerja kita. Yang menangkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negeri Sembilan hampir-hampir jatuh apabila 14 adun BN tarik sokongan. Tiba-tiba dia tuduh PAS tebuk atap. Apa kena mana? Kita ada 3 orang PAS, bersatu 2 orang, 5 je nak tebuk atap apa? Kalau nak PKP, siapa yang mengajar tebuk atap? UMNO. Pijah jatuh kerana usul undi tak percaya. Undi percaya. Adun daripada Pengkalan Baru bawa undi percaya. Dibentang. Bila dia undi, yang bawa usul pun tak sokong, undi percaya. Kalahlah, jatuh pijak, letak jawatan. Nanti MB baru. Kita pun bagi SD lah. Kalau ikutkan, kalau kita tak bagi SD, bersatu tak bagi SD,
seorang ni tak akan jadi MD. Tak apa kita bagi SD daripada DAP yang jadi menteri besar ataupun DAP yang sokong, biar kita sokong. Siapa yang tarik sokongan Tan Sri Muhyiddin sehingga Tan Sri Muhyiddin terpaksa letak jawatan? Moralnya, bila ahli-ahli Parlimen PN tarik sokongan, hilang majoriti, Tan Sri Muhyiddin menghadap tuanku letak jawatan. Nanti PM baru, SD baru. Bila Tan Sri Muhyiddin letak jawatan, semua anggota kabinet pun gugur otomatik. Di Melaka pun begitu juga sebelum PRN dulu. Kali ini 2009 kita hanya buat pernyataan menyokong tanpa syarat. Kalau kita bagi SD pada menteri besar yang baru, tak kira siapa pun, Jalaluddin siapa ke tak kira, terbentuklah kerajaan baru tanpa syarat. Maknanya kita letakkan syarat, kau mesti lantik aku 3 orang jadi exco. Tak, tanpa syarat. Ada orang marah, ini ahli adun PAS dengan Bersatu ni buat tindakan sendiri ke, macam dia pada sedap restu pemimpin. Sebab kita nak porak-perandakan mereka. Kita tahu memang kalaupun UMNO meneruskan untuk tukar kerajaan dengan SD baru dan MB baru, sukar juga. Sebab yang di Pertuan Negeri Sembilan dah kena pecat oleh undang luar yang 4 ni, ada kuasa melantik, ada kuasa pecat. Sekarang masih lagi jadi apa, jadi pertikaian sah ke tak sah. Ketua undang pula dah kena pecat. Jadi kalau lantik MB baru nak bagi kat siapa? Nak menghadap siapa? Nak menghadap yang di Pertuan yang baru sudah dipecat. Walaupun dipertikaikan pemecatannya, tapi kata Rais Jatim sah. Nak bagi SD kepada tuanku yang baru, belum angkat sumpah, belum ditabalkan lagi. Jadi sebab tu jadi kerajaan sekarang dia tak stabil. Baru ni dia panggil juga tuanku resmi sidang DUN tanpa dibahaskan. Biasanya resmi sidang DUN, ucapan tuanku dibahas oleh semua adun selama beberapa hari, kemudian digulung, tutup. Ini lepas resmi, tutup terus, tangguh terus. Sebab mungkin waktu isu tengah panas, kalau dibuka untuk pembahasan, mungkin akan ada usul undi tak percaya dan sebagainya, akan jadi kecoh. Jadi begitulah. Ya. Sampai sekarang sidang masih lagi belum diadakan, dan kita pun tak tahu kedudukan tuanku macam mana, kedudukan menteri bersama macam mana. Tunggu dan lihat sajalah. Ya. Tapi yang peliknya, walaupun Pak Abdullah Adun bersetuju untuk bersama kerajaan perpaduan, kekal menarik sokongan. Itu macam mana tu? Kekal tarik sokongan tapi bersama dengan kerajaan perpaduan. Dia kekal tarik sokongan, dia tak tarik balik pun kenyataan mereka 14 orang termasuk Tok Mat. Tapi bersama dengan kerajaan perpaduan. Kita pun tak tahu apa yang berlaku tak sama macam di Perak, tak sama macam kerajaan Pakatan Rakyat tumbang itu pun kerana pengkhianatan daripada 2 ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Rakyat yang keluar dari parti, kemudian tumbang kerajaan. Itu 2008. Lain dengan apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Jadi nanti mungkin Suri Islam Jalil banyak maklumat, dia akan ulas isu ini. Tuan-tuan sekalian, jadi kita yakin ayat ini adalah ayat politik. Walaupun orang politik tak boleh bercakap di masjid, di surau. Ada tauliah pun kalau pegang jawatan dalam parti tak boleh cakap di masjid surau di Perak ni. Bukan Perak, tempat lain pun sama juga. Walaupun dia ada tauliah. Sebab dia ada parlimen, tak boleh bercakap di masjid surau. Sedangkan ini ayat politik yang diwiridkan tiap-tiap hari oleh imam dan semua jamaah ahli makmum. Berkaitan dengan kuasa pemerintahan, hanya Allah yang menentukan siapa nak jadi kerajaan. Allah yang menentukan. Allah juga yang menjatuhkan. Allah yang menentukan. Allah nak memuliakan seseorang pun Allah punya kerja. Allah nak menghina seseorang pun ini Allah punya kerja. Itu keyakinan kita. Sebab itulah kita yakin suatu hari nanti
hasrat kita untuk menguasai Putrajaya akan terlaksana, dan hasrat kita untuk merintah beberapa buah negeri yang lain selain daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis juga akan terlaksana. Akhir sekali tuan sekalian, kita sering ditohmah kononnya pas kaki fitnah dengan pelbagai-bagai isu. Ialah bila kita bercakap tanpa fakta dan data yang dipertikai, orang sama balik. Dan bila berujah di mahkamah, kita kalah. Jadi bukan bermakna apa yang didakwa itu tak betul. Mungkin betul, tapi kurang bukti, saksi tak ada credibility dan sebagainya. Ya, contoh ahli parlimen Mastura, ahli parlimen mana? Batas kalah saman 800,000 kena bayar. Yang kita tak petik keputusan hakim, dia petik buku yang diterbitkan oleh Badan Perhubungan PAS Negeri Sembilan, buku yang tanpa nama penulis. Itu silap. Bila tak ada pula, siapa nak jadi saksi pada penulis? Sepatutnya penulis bukan jadi saksi. Buku itulah yang menulis tentang keturunan pemimpin DAP yang dikaitkan dengan komunis. Kita pun petikai buku tersebut, tapi digunakan suatu perjumpaan tertutup. Akhirnya dia kalah kerana saksi tak ada. Nak panggil orang BI yang boleh, siapa yang tulis? Diterbitkan oleh Badan Perhubungan tu, ramai nak panggil siapa? Itu dia sebenarnya. Tapi tak apalah, dah diputuskan dia kalahkan, bayarlah saman. Alhamdulillah ahli PAS banyak menerima, dia boleh saman bayar tersebut. Ya. Sebenarnya betul, ramai pimpinan PAS yang apa orang kata disaman itu kita akui. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa beberapa ahli parlimen, ADUN, ahli biasa, PAS, PKR, DAP juga banyak menerima saman dan kalah dalam saman tersebut. Saya nak huraikan satu persatu, masa tidak mengizinkan, cukuplah sebut satu dua perkara pun sudah cukup. Ya, untuk supaya jangan kita ingat hanya orang PAS saja, pimpinan PAS yang kena saman, oh mereka tak ada. Tak. Mereka juga, contoh baru ini sebar dalam media sosial. Tapi faktanya kita tak tahu. Sekadar dengan gambar saja, dengan jumlah saman. Tony Puah pernah kena saman 350k. Kemudian Mak Sabu dulu pernah kena saman 200k. Lim Guan Eng pernah kena saman, kalah saman 250k lebih kurang. Kemudian Khalid Samad pun pernah kena saman dan kalah dalam saman dia. Kemudian Saifuddin, Menteri Dalam Negeri, lagi banyak 650k, kalah saman dengan Sanusi, Menteri Besar Kedah 650k, dekat setengah juta lebih. Ya. Kemudian siapa lagi? Lim Eng, ahli parlimen Kepung, pernah kena saman 250k. Mahfuz Omar yang dulu jadi ketua perangan PAS pusat, ialah ketua muda, juga pernah kalah saman 280k. Kemudian ada seorang lagi namanya Mikdad Zakaria, bekas ketua amanah Marang, kalah disaman oleh Ustaz Ahmad Dasuki. Dia kena bayar lebih kurang 300k. Dia mencabar Ustaz Dasuki, kononnya bawa hadis palsu ke apa ke, kalah juga. 300k. Siapa lagi? Kemudian ada seorang DAP Melayu daripada Sarawak, pernah kalah saman dengan Profesor Madya Dr. Kamarul Zaman Yusof, tuntutannya 8 juta silap saya. Kemudian adalah runde-runde yang sebelum ni kita pun tak pasti. Ada seorang lagi Samsul Mat Amin, pernah kalah dalam samannya. Dia cuba nak saman Tok Guru Haji Abdullah di Awang, kerana kenyataannya tanpa menyebut siapa-siapa nama, buat kenyataan ada calon yang makan pel kuda, jual pel kuda, lebih kurang macam itulah, kalah. Kemudian kena bayar pada Tuan Guru Haji Abdul Hadi, lebih kurang dalam berapa saya tak ingat. Ya, banyak lagi sebenarnya. Jadi bukannya pimpinan PAS saja. Cuma kita ni bila dah kita menghadapi sama-sama tersebut, sama pula bukan
RM10-20, bukan macam saman bawa kereta pandu laju. Jadi kena berhati-hati nak cakap. Bukan asal sedap mulut, asal dapat maklumat tanpa kita periksa. Sebetulnya tabayun itu penting. Ya, dan kita kena dapatkan maklumat daripada sumber yang sebenar. Jangan terus buat kenyataan melulu. Hanya dapat maklumat daripada media sosial, terus buat kenyataan. Silap gaya, kena saman. Macam baru ni berlaku pada Al-Fadhil Ustaz Zul. Tak apalah, dia pun dah minta maaf. Kenyataannya di Parlimen, kenyataan menteri di Parlimen, tiba-tiba disaman sebab dia buat kenyataan di luar Parlimen. Akhirnya selesai. Cara baik, minta maaf dan sebagainya. Mana orang PAS kena berhati-hati. Sebab fitnah tu akan mengundang gambaran buruk terhadap kita. Walaupun banyak yang kita dedahkan tentang penyelewengan dan sebagainya, akibat kalah dalam zaman fitnah. Pertama, kita kena bayar. Yang kedua, imej kita akan jadi rosak. Jadi ahli PAS kena berhati-hatilah dalam sembang-sembang kedai kopi. Jangan cakap buat kenyataan yang boleh diambil tindakan oleh orang yang ambil kesempatan dan peluang untuk menyaman kita. Wallahu alam, sekiranya itulah saja ucapan saya. Kita nak bagi laluan pada sudut Islam. Jalil, bekas orang Kuat UMNO, tak silap saya ketua perangan dia, ketua perangan UMNO yang dipecat. Pecat kan? Kena pecat. Ramai orang nak kena pecat. Sekarang bersama dengan kita, alhamdulillah. Ya, kita doakanlah beliau istiqomah dengan perjuangan kita. Jangan macam setengah-setengah pihak, mula-mula entah bukan main, akhirnya turn balik. Kita tak nak. Islam insya-Allah kekal istiqomah bersama dengan kita. Jadi sebelum saya akhiri, macam biasalah, orang PAS ni kalau berkumpul, dia macam orang lain. Orang lain berkumpul kerana makan, orang lain berkumpul kerana berjudi, seronok. Kita tak. Bila berkumpul, kita kena keluar duit. Betul tak? Itu lebih orang PAS ni. Jadi hari ini saya diminta oleh saudara pengurusi untuk melancarkan kutipan Darul Jihad kepada semua para petugas. Sila pergi ke setiap orang, sebab ceramah pun lama tak buat di Teluk Intan dia. Lama kan? Jadi kalau dulu kita menerima RM10, sebab lama tak ceramah, kita gandakan kali 3. 10 kali 3 RM30. Ataupun ada apa yang dekat poket, keluarkan semua untuk berjuang kita, insya-Allah. Walaupun peluang untuk kita bertanding Teluk Intan ni agak sukar. Kalau bertanding pun atas nama di SPP pun kalah. Jadi sumbangan tersebut boleh digunakan, dimanfaatkan untuk perkara yang lain. Sila para petugas Jabatan Amal ke siapa ke, mana yang kutip derma, untuk mengutip derma pada semua ahli yang hadir. Ini bukan duit untuk nak bayar saman tak, ya, tapi untuk membantu supaya PAS kawasan semakin aktif dalam menjalankan kegiatan dan aktiviti, apatah lagi menyantuni masyarakat dan sebagainya. Saya pun tuan-tuan sekalian, jadi ahli parlimen ni kalau tak dapat sokongan daripada rakyat, sumbangan-sumbangan dari pihak luar, jenuh. Kita tak ada peruntukan. Ahli parlimen ni satu sen pun kerajaan tak bagi peruntukan. Kita bukan nak, kita biasa daripada dulu memang tak ada peruntukan. Tapi itu janji mereka dalam manifesto. Ada dalam manifesto mereka yang peruntukan akan diberi sama rata tanpa mengira parti. Itu yang kita tuntut. Ini janji kamu. Anwar suruh berunding, kita berunding. Ada wakil kita, Ketua Wil Kembangan, jumpa dengan Timbalan Perdana Menteri yang kedua, berunding. Tanyalah YB Pasal Salah ni. Ada syarat. Anwar di balik kata tanpa syarat. Nunggu dia syarat dia. Jadi kalau syarat tu macam nak tutup mulut kita, nak kena sokong semua RU, mana boleh? Kita ni pembangkang. Kenapa nak kena letakkan syarat? Bagi je lah, itu janji kamu. Kalau kamu boleh bagi peruntukan sampai hampir 4 juta kepada ahli parlimen kerajaan, kenapa kamu tak boleh bagi pada kami? Kami juga dipilih rakyat. Kami berkhidmat dengan rakyat. Kami juga nak bantu rakyat. Itu janji kamu. Banyak janji-janji yang tak ditepati. Cakap bohong, janji tak tepati. Ini yang kita tuntut. Sebab ini janji kamu. Jadi bila kita tak ada peruntukan, kita tetap membantu rakyat. Alhamdulillah ahli PAS, korporat PAS bantu kita untuk kita sediakan kotak makanan. Kalau ada timpa ribut, musibah dan sebagainya, kita tetap boleh bantu. Tapi sekadar yang kita mampu je lah.
sebab tak ada langsung peruntukan yang disalurkan kepada ahli parlimen pembangkang. Jadi kalau kita tak fikir tentang prinsip perjuangan kita, pakai sokong dan setuju dengan MOU tersebut, habislah wibawa pembangkang. Nak bahas, boleh bahas, tapi kena sokong, kena undi rang undang-undang yang kita tak setuju. Padahal kamu dah ada majoriti, cukup. Kalau kita tak undi pun cukup, boleh menang. Kenapa nak perlukan kami wajib sokong? Kami pembangkang, itu hak kami nak mengundi, berkecuali ataupun nak tolak. Biasanya kita milih berkecuali. Makna berkecuali, tak bersuara. Sebab kita tahu mereka ada lebih suara. Cuma bau-bau ni, bila PIM bentang RU berkaitan dengan tempoh had Perdana Menteri dua penggal, yang ni kita minta undi belah bagi. Kita rasa kalah kita, tapi tak kira. Kita undi belah bagi, tak nak jenis yang bersuara setuju kata setuju, yang tak setuju kata tak, kita diam je. Dah, hari undi belah bagi. 15 orang sokong, undi belah bagi. Kalah mereka dengan beberapa undi kecil saja. Kalau nak kira deposit tak hilang, tapi tetap kalah. Satu pun kalau dia kalah, tetap kalah. Undi itu tidak lulus. Bukan tak setuju, saya ulas tadi, bukan tak setuju tentang tempoh had, tapi mesti ada penambah baik. Tapi cara menteri jawab tu sombong, angkuh. Apa guna kita bagi pandangan macam-macam? Tu peliknya Dewan Parlimen ni. Bahas bajet, kita bagi cadangan macam-macam, satu boleh tak ambil. Bahas buat apa? Bahas bajet, ahli parlimen bercakap, bagi cadangan begini. Apa yang kita cadang tu dijawab, tapi tak ada satu pun yang diambil, walaupun baik. Maka yang tu jugalah, kita tak payah bahas. Sama juga, RUU kita bahas, ada yang tak setuju, ada yang setuju, kena tambah baik. Tapi sekadar bahas, bagi pandangan, tapi kerajaan tak ambil kisah pun apa yang kita bahas. Hanya nak memenuhi peraturan dewan, kena bahas, itu saja. Jadi macam kita bercakap ni, tak ada faedah, tak ada manfaat. Kalau begitu, baik tak payah bahas. Tak boleh juga, kena bahas juga. Tapi akan datang tu mungkinlah insyaAllah, bila tukar kerajaan, kita akan buat perbahasan yang lebih adil, mana pandangan yang bermanfaat. Apa masalah? Kita terima, kita baiki, kita ubah suan sebagainya. Tak ada masalah, bentang balik kalau itu pandangan yang bernas, yang baik untuk kepentingan dan kebajikan rakyat. Wallahu alam. Yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang lemah di rumah masing-masing, yang mudah-mudahan akan diampuni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Takbir.